saya ingin dengan sukacitanya memaklumkan bahawa dana yang dikenali sebagai dana inovasi media akan dibuka bagi fasa 1 mulai 1 Januari 2026 sehingga 14 Januari 2026. Dana ini selari dengan aspirasi Malaysia Madani bagi mempercepat transformasi industri media supaya kekal relevan, berdaya saing dan berdaya tahan, susulan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri sempena sambutan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA pada tahun ini, berhubung pemberian bantuan dana berjumlah 30 juta ringgit. Dana ini menyasarkan untuk pertama, menggalakkan penghasilan kandungan media yang kreatif, interaktif dan berimpak tinggi. Kedua, memperkasa kompetensi pengamal media melalui latihan. Ketiga, menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Serta keempat, memperkukuh daya saing organisasi media dalam menyampaikan maklumat yang tepat, relevan dan bermanfaat kepada rakyat. Bagi memastikan penyaluran dana ini dilaksana secara berintegriti dan berkesan, syarat kelayakan pemohon adalah seperti berikut. Pertama, syarikat atau organisasi media tempatan. Dan kedua, berdaftar dengan Jabatan Penerangan Malaysia serta kaki tangan merupakan pemegang kad perakuan media yang aktif. Dana ini merangkumi 4 skop utama meliputi pertama, latihan kepada pekerja media yang mana syarikat atau organisasi media boleh memilih untuk melaksana penganjuran latihan dalaman atau in-house training atau menghantar pekerja media untuk mengikuti kursus dan latihan yang dianjur oleh pihak luar atau kedua-dua pilihan yang disebutkan tadi. Kedua, perisian dan adaptasi teknologi. Dana sejumlah 30 juta ringgit ini boleh dimanfaatkan untuk pembelian atau sewaan perisian yang diperakukan bagi penghasilan kandungan berkualiti tinggi selaras dengan perkembangan pesat teknologi media di peringkat global, termasuk dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Ketiga, peralatan, perkakasan dan kemudahan sokongan. Dana ini juga boleh dimanfaatkan bagi pembelian atau sewaan peralatan teknikal termasuk perkakasan, peralatan studio dan peralatan rakaman yang menyokong penghasilan kandungan berkualiti tinggi. Dan yang terakhir, penyelidikan dan pembangunan atau research and development, penghasilan kandungan. Dana inovasi media ini turut menyokong aktiviti R&D termasuk adaptasi teknologi kecerdasan buatan dan inovasi digital terkini. Untuk maklumat lanjut, rakan-rakan media boleh memuat turun dokumen dan borang permohonan melalui laman web www.komunikasi.gov.my bermula 1 Januari 2026. Sekiranya ada keperluan, maka fasa seterusnya akan diumumkan kelak.